Tuan-puan, sekarang ni harga emas tengah tinggi. Ramai yang dah mula bertanya, kalau macam ni baik jual ke ataupun simpan je dulu? Jawapan dia mudah tuan-puan. Kalau tujuan asal tuan-puan simpan emas untuk jangka masa yang panjang, tak perlu panik bila harga naik. Bukannya masa untuk kejar keuntungan dengan cepat, tapi fikir balik matlamat utama kita simpan emas ni adalah untuk kekalkan nilai harta. Bukan untuk main naik turun harga. Kalau nak tambah simpanan pun boleh. Tapi simpanlah emas secara konsisten ikut bajet bulanan kita. Tiada siapa yang boleh ramal bila harga paling murah untuk kita beli. Fokus je pada pertambahan gram bukan pada harga. Lagi banyak gram kita ada, lagi kukuh simpanan kita. Tapi kalau betul-betul perlukan duit, public good ada sistem buyback. Boleh jual balik bila-bila masa. Ia mudah dan telus. Jadi, duit akan masuk terus ke akaun tuan-puan. Juallah emas bila betul-betul perlu sahaja. Kita teruskan menabung macam ikut plan yang asal kita.